Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Wan Zamira binti Rami, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Senawa. Yang dihormati Puan Siti Nurzaliza binti Razali, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Hawari bin Syamaruddin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Puan Nur Huzaizah binti Ismail, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Waalaikumsalam. Yang dihormati Datin Hajjah Syarliza binti Abu Nawas, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, barisan guru-guru dan seterusnya anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. SK Senawa. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur pembuka bicara. Selamat datang kami ucapkan buat semua hadirin budiman ke sidang majlis penuh takulan bersama merapat ukhuwah dan taulan. Selamat datang ke Majlis Hari Apresiasi Co-Curriculum dan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Senawa. Saya Hazrat Intan Nurliza binti Tahari dan saya Ustazah Wan Zainawati binti Wan Mamat akan mengacara majlis ini sehingga penghujung acara. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berjalan. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah berseri. Terlebih dahulu kami ingin panjatkan rasa syukur dan puji kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berhimpun untuk meraihkan kejayaan para pelajar kita dalam bidang co-curriculum dan hal ehwal murid. Hadirin yang dihormati, bagi menambah keberkatan majlis pada pagi ini dengan penuh bermakna ini, marilah kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Ashraf bin Hamzah. Bagi menyempurnakan majlis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, semuanya kami menadah tangan menzahirkan rasa bersyukuran atas irada dan kudrat-Mu yang telah mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini di dalam majlis apresiasi Sekolah Kebangsaan Senawa tahun 2025. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Engkau kurniakanlah kepada anak-anak kami dengan hati yang terang dan dada yang lapang. Engkau kurniakanlah kepada mereka dengan cahaya kefahaman, kesihatan akal fikiran dan tubuh badan, kemudahan di dalam segala urusan, dan kurniakanlah kepada mereka dengan kejayaan dan kecemerlangan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ya Muzil Ar-Rahman wa Ya Fatih Al-Barakah, Engkau terbitkan rasa kebesaran di dalam setiap hati murid-murid yang menerima hadiah kecemerlangan dan penghargaan pada hari ini dengan rasa kesyukuran dan kehambaan kepada-Mu, Ya Allah. Kami juga memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar majlis pada hari ini dapat menjadi dorongan dan gerakan kepada murid-murid yang lain untuk mereka sama-sama berusaha dengan gigih dan tekun dalam bidang kurikulum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami, Ya Allah, dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada melanggar perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman
Tuhan, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la yasba'u shaqiyyan wa la takuna wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas bimbingan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, kegiatan kurikulum, sahsiah dan disiplin serta pelibatan kurikulum di sekolah seperti unit beruniform, sukan dan persatuan serta kelab dan persatuan mampu memperkembangkan potensi individu dan kepribadian serta bakat seseorang pelajar. Oleh itu, Majlis Anugerah Kurikulum dan Al-Ehwal Murid yang diadakan saban tahun adalah khusus untuk menghargai keterampilan, sumbangan dan jasa bakti para pelajar Sekolah Kebangsaan Senawang yang telah menjaga nama baik sekolah serta membantu menaikkan nama sekolah di peringkat daerah, di peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan. Sehubungan dengan itu, menjadi harapan pihak sekolah dengan memberikan pengiktirafan melalui Majlis Anugerah Kurikulum dan Hal Ehwal Murid pada pagi ini. Para pelajar yang lain akan turut bersemangat untuk mengenal potensi diri dan cuba menyerlahkan bakat terpendam yang ada dalam diri masing-masing pada masa akan datang. Seterusnya, mengharumkan nama sekolah dengan penglibatan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah yang positif dan berfaedah. Mari singgah di desa nan indah, berseri bunga mekar menawan, nyanyi sudah, doa pun sudah. Mari kita mendengar ucapan. Majlis mempersilakan yang berusaha Puan Zamira binti Ramli, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Senawang, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmi dan majlis apresiasi kurikulum dan dipersilakan. Suara clear tak? Suara clear tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang dihormati barisan berperkanan, Puan Haji Muhammad Hawari bin Syafruddin, Puan Zaizah binti Ismawi, Puan Siti Nurhaliza binti Muhammad Razali, Datin Syariza bin Nawas, guru-guru penasihat kurikulum dan juga guru-guru penasihat hal murid, anak-anak murid yang dirahmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sekali lagi. Saya tutup lama kali. Okey, tentu kamu pagi ini gembira rasanya, betul atau tidak? Kenapa gembira? Okey, kerana pada pagi ini kamu diraikan dalam satu majlis, iaitu Majlis Apresiasi Kurikulum dan juga Hal Ehwal Murid bagi tahun 2025. Cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas di atas segala pencapaian yang telah kamu capai sepanjang tahun 2025, dan juga cikgu nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih buat semua guru yang terlibat dalam merealisasikan kejayaan kamu pada tahun ini. Harapan cikgu pada anak-anak semua, terutama sekali bagi tahun 6, teruskan pencapaian kamu apabila kamu naik ke sekolah menengah. Manakala yang lain, adik-adik kamu yang masih tinggal di Senawang, untuk meneruskan sesi pembelajaran 2026, terus
yang lebih gemilang di masa akan datang nanti, ya. Sertai segala pertandingan ataupun segala penyertaan dengan bersungguh-sungguh, ya. Setiap kali menyertai sesuatu pertandingan ataupun aktiviti, tanamkan dalam diri kamu tu, saya nak menang, saya nak buat yang terbaik, ya. Kalau kamu buat yang terbaik, kejayaan itu adalah milik kamu dan juga sekolah mendapat nama, serta ibu bapa kamu, guru-guru kamu yang terlibat juga akan dapat nama, ya. Jadi cikgu rasa cikgu tak perlu bercakap panjang, ya. Cuma satu, cikgu nak pesan pada anak-anak semua, teruskan jadi anak-anak SK Senawa yang terus cemerlang, walau mana kamu berada, walaupun di mana kamu berada, ya. Jangan jadi anak-anak yang tidak cemerlang, yang merasa rendah diri. Cikgu tak nak ada sikap terhadap sikap tersebut terhadap anak-anak semua, ya. Sentiasa rasa diri kita hebat, ya. Kalau kita tak hebat, kalau kamu tak hebat, kamu tak berada di sini sekarang, ya. Salah satunya kamu tengoklah pasukan recorder, ya. Sentiasa dalam TikTok tu lalu saja FYP TikTok tersebut, ya. Saya bagi beberapa kesempatan untuk merakamkan sedikit-sedikit penghargaan, tanya, syabas, ya, buat semua guru yang terlibat untuk kejayaan kita dalam co-curriculum dan juga Sasya. Kamu Cikgu Kamalul, ya. Ustaz Hafiz, Hafiz, ya. Dan siapa lagi? Cikgu Yati, ya. Dalam kata kita punya apa tu? Wartawan sini PSS kita tu, ya, teruskan, ya. Dan juga semua guru SK Senawa yang terlibat. Anda adalah guru yang sangat hebat. Kalau anda tidak hebat, anda tidak akan berada di sini sekarang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan. Okey. Selesai ucapan Terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar atas ucapan sebentar tadi. Berkebaya batik berwarna merah diserikan dengan permata berian. Tibalah masa penyampaian anugerah, penerima teruja menunggu giliran. Hadirin dihormati, sekarang tibalah masanya untuk penyampaian anugerah di bawah bimbing Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Senawang. Untuk menyempurnakan majlis, dipersilakan Puan Guru Besar untuk berada di pentas dengan diiringi oleh Tuan Haji Muhammad Hawari bin Syamaluddin. Dipersilakan. Sesi penyampaian dimulakan dengan penyampaian anugerah saksian terpuji. Dimulakan dengan anugerah saksian terpuji bagi kelas PPKI. Dipersilakan Siti Nur Khairul Nisa binti Khairul Azizi, kelas Sutra Kasih. Muhammad Saifullah bin Muhammad Azlan, Terima Kasih. Putra Faris Iskandar bin Abdul Fattah, Nilam Kasih. Muhammad Mikail bin Hafizullah, Terima Kasih. Seterusnya, Siti Aisyah binti Muhammad Faizal, Terima Kasih. Dan Muhammad Irsyad Al-Hakim bin Muhammad Al-Hayum, Terima Kasih.
satu dipersilakan Nur Aina Humairah binti Muhammad Farhan, satu inisiatif. Okey, kita Muhammad Hasif bin Abi Ali, satu inovator. no tu tak. Anur Adawiyah binti Muhammad Tengok sana. Pandang depan. Pandang depan. Okey. Karaisa Naraya binti Muhammad Ali, satu efektif. Dan Iskandar Zulkarnain bin Syahrul Nizam, satu progresi. Seterusnya, aliran tahun 2 dipersilakan Nur Zinirah binti Muhammad Jamin, dua inisiatif. Nur Aira binti Muhammad Helmi, dua inovatif. Nur Ariana Mikaila binti Muhammad Rizwan, dua kreatif. Muhammad Osman Rashdan bin Muhammad Nizam, dua efektif. Dan Miftah Hamada bin Muhammad Rusdi, dua progresif. Bagi aliran tahun 3, majlis mempersilakan Nur Hana Humairah binti Muhammad Ashraf Aslam, tiga progresif. Wisha Khan, anak lelaki Suraj, tiga efektif. Muhammad Amar Muhaimin bin Muhammad Zuhairi, tiga kreatif. Nur Liana Zayani binti Muhammad Aifat Lee, tiga inovatif. Dan seterusnya Nur Zara Inara binti Muhammad Sabri, tiga inisiatif. Bagi aliran tahun 4, majlis mempersilakan Muhammad Ammar Danish bin Muhammad Khalid, empat progresif. Nur Auni Nadira binti Suhaimi, empat efektif. Muhammad Afif Najmi bin Muhammad Nasir, empat kreatif. Muhammad Amar bin Muhammad Zulfadli, empat inovatif. Dan seterusnya Mikdad Hamada bin Muhammad Rusdi, empat inisiatif.
Afifah Asyafia binti Muhammad Arifin 5 progresi. Nur Ainul Mardiah binti Ahmad Syukri 5 efektif. Kisha Maira binti Muhammad Anwar 5 kreatif. Anna Atafu Nisa binti Muhammad Zafri 5 inovatif. Nur Syazaliana binti Muhammad Siddiq 5 inisiatif. Dan seterusnya Khalish Akbar Dani bin Samsul Arkan 5 informatif. Bagi aliran tahun ke-6 dipersilakan Nuha Safia binti Azizul Hakim 6 progresi. Izzat Syahmi bin Marzuki 6 efektif. Nur Aina Syuhada binti Muhammad Asri 6 kreatif. Muhammad Zul Ashraf bin Zul Hanan 6 inovatif. Dan seterusnya Salahuddin Al-Iman bin Muhammad Firdaus 6 inisiatif. Bagi anugerah kehadiran terbaik, kita mulakan dengan kelas PPKI. Dipersilakan Muhammad Hajul Aswad bin Nani Nilam Kasih, Muhammad Irsyad Rifki bin Muhammad Khairi Permata Kasih, Merah bin Abdullah Biduni Kasih, merah. Adam Fitri bin Khairul Muttaqi. Aduh. Di tempatnya. Sesuai di tempatnya. Dan Safwan bin Safar. Terima kasih. Bagi aliran tahun 1, majlis mempersilakan Muhammad Ziyad Haras bin Muhammad Zulfandi 1 inisiatif. Tanya. Nurhana Syirah binti Irwan 1 inovatif. Muhammad Mikail bin Abdul Malik 1 kreatif. Muhammad Fadli Mikail bin Abdul Fatah 1 efektif. Dah sampai dah ni. Sampaian dia sedang berlangsung. Tapi untuk ham dan koko. Gori punya petang. Dan seterusnya Nuh
Muhammad Afzam Zari, 2 kreatif. Berapa kejap. Khalif Rizki Iman bin Muhammad Akmal, 2 efektif. Gua dah lekor edit video pada kanak-kanak. Dan seterusnya Marisa Syifa binti Syahrul Ikram, 2 progresif. Bagi aliran tahun 3 dipersilakan Hani Ini aliran. Alisa Amanda binti Norisha, 3 progresif. Ini aliran. Dan Muhammad Syauqi Zuhri bin Muhammad Ilmi, 3 progresif. Bagi tahun 3 efektif dipersilakan Ahmad Affan bin Muhammad Fazil. Arisa Safia binti Muhammad Ali. Hena Farida binti Muhammad Halim. Muhammad Faris Aidil bin Muhammad Faizal. Dan Syifa Nur Iman binti Muhammad Firdaus. Seterusnya Nur Delisha Adelia binti Badri, 3 kreatif. Nur Liana Zayani binti Muhammad Haifadli, 3 inovasi. Aliran terbaik. Dan seterusnya Aira binti Zainab, Tuan 3 slash saja ke kiri atau ke kanan. Nanti kat tuan tak nampak lah dia punya ni komen. Bagi aliran tahun 4, majlis mempersilakan Muhammad Fudail Wajdi bin Muhammad Tak apa. Israel, 4 progresif. Wajdi, file mana? Bapak ada tak? Tak, bapak ada tak? Mak ada sebelah. Tak apa. Kita ada kameraman hebat ni. Diikuti dengan Muhammad Tak risau. Aiwan Hafiz. Nanti dia akan masuk dalam galeri. Dalam galeri boleh ambil terus. Cantik nanti. Okey. Dan Siti Nobatrisha Zafira binti Muhammad Zahari. Seterusnya bagi kelas 4 efektif dipersilakan Muhammad Iman bin Yuslan. Anak Islam. Ada bapak. Bagus. Bagus. Dan seterusnya Muhammad Akan Iman meletup ke depan tu. bin Wajdi. Ruslan. Kita push. Hai. Okay. Bagi kelas 4 kreatif Rizki Aminullah bin Muhammad Ada aliran Sadiq. terbaik. Muhammad Putra Daniel Ryan bin Muhammad Akro Razi, 4 inovasi. Dan seterusnya Muhammad Danish bin Muhammad
Senawang. Sekian merdang ke mana pula? Saiful Muaz bin Saiful Rafai 5 kreatif. Syifa binti Muhammad Yasir 5 inovatif. Ahmad Daniel Wahid bin Muhammad Aswad 5 inisiatif. Petang kan kita live kat sini jugalah. Kat TikTok saya ni. Dan seterusnya Amara Arisa binti Azifin InsyaAllah. 5 informasi. Bagi aliran tahun ke-6 dipersilakan Muhammad Luqman Wahid bin Muhammad Bukhari 6 progresif. Enam efektif dipersilakan An Syamili binti Lepas ni Yusri. anugerah apa Sekejap saya cari apa ni. Saya cari Dan di program je. Sufi Al-Mu'minin bin Alimul Hamzah. Seterusnya Syakir Zikri bin Sukai 6 kreatif. Bagi tahun 6 inovatif dipersilakan Afrina Batrisha binti Amir. Rina 6. Dan Muhammad Bilal Khalid bin Muhammad Yasin. Dan seterusnya Muhammad Azfarihun bin Azharul Maili 6 inisiatif. Tak numpah pula. Merah lagi. Merah lagi. Ini kategori lain dah. PKI. Kategori apa? Ini kategori apa pula? Itulah. Tak tahu cara apa. Next kategori kerja lain pula. Maju di tengah recycle. Hadirin yang dimuliakan, sekarang saya akan umumkan senarai pemenang kelas terbersih bagi tahun 2025. Kelas terbersih lepas ni. Diminta guru kelas bersedia ya. Guru kelas. Bagi tahun 1 inisiatif telah disandang oleh tahun 1 inisiatif iaitu Cikgu Nur Hakimi binti Osman. Bagi aliran tahun 2 dipersilakan Ustaz Khairul Riza bin Hamzah bagi tahun 2 inovatif. Ya betul. Pagi event tertutup hanya untuk apa ni lah, guru-guru lah. Petang insyaAllah boleh masuk. Tahun dah. Bagi aliran tahun SK 3 Senawang. disandang Belum oleh habis lagi. 3 Panjang lagi kita progresif. bagi hadiah ni. Guru kelasnya ialah Ustazah Kamisa. Belum habis lagi. Mana? Okay. Banyak. Tak tahu.
tahun 5. Ni kalau budak tak kemas kelas, habislah. Ni Manakala kelas terbersih. kelas terbersih tahun 20 Ni maknanya sepanjang tahun tu nama dia paling banyak dapat anugerah kelas terbersih. Hari ni ada. Jihad. Awal hasil. Bila. Live. Baru dia hilang. Majlis merakamkan ribuan terima kasih. Tahniahkan anak-anak 6 efektif. Di atas Ya betul. Anak-anak yang utamanya. sebentar tadi. Cikgu mengarahkan je. Anak-anak yang menguruskan. InsyaAllah. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan pihak sekolah kepada pelajar yang telah menunjukkan prestasi yang tinggi dalam bidang kurikulum bagi tahun 2025, majlis sekali lagi mempersilakan Yang Berusaha Guru Besar Puan Zamira binti Ramli diiringi Guru Penolong Kanan Kurikulum Puan Nur Huzaizah binti Ismawi untuk menyempurnakannya. Koko lah. Dia koko. Anugerah koko. Anugerah koko. Sesi penyampaian dimulakan dengan penyampaian anugerah apresiasi kurikulum. Penerima anugerah apresiasi kurikulum bagi kelas PPKI dimulakan penyertaan olahraga PPKI dengan pencapaian Johan di peringkat negeri dijemput adik Hafiz Aryan bin Muhammad Hafizan dari kelas Perhatian Kasih. Seterusnya, penyertaan karikat dan permainan dengan pencapaian Johan di peringkat negeri dijemput adik Merah bin Abdullah dari kelas Binuri Kasih. Penerima seterusnya dengan penyertaan Brigadier dan Jenderal Johan di peringkat negeri tempat ke-6 peringkat kebangsaan, pertandingan tempat ke-3 di peringkat negeri, bicara berirama tempat ke-5 di peringkat daerah, bola baling tempat ke-3 peringkat daerah, bola baling penyertaan di peringkat kebangsaan, penilaian Putri Bongsu peringkat kebangsaan dianugerahkan kepada adik Nur Amira Ariana binti Mantap. Ada sedikit ke Seterusnya, penyertaan bola baling tempat ke-3 peringkat daerah, penilaian Putri Bongsu peringkat kebangsaan, bicara berirama tempat ke-5 peringkat daerah, diberikan kepada adik Nur Maisarah Husna binti Murtam ke-6 efektif. Seterusnya, penyertaan recorder dan genderang dengan pencapaian Johan di peringkat negeri, tempat ke-6 di peringkat kebangsaan, penilaian Putri Bongsu peringkat kebangsaan, dianugerahkan kepada adik Nur Ainul Jannah binti Muhammad Al-Hafizi dari kelas efektif. Pelajar seterusnya, penyertaan bicara berirama tempat ke-5 peringkat daerah, digital storytelling animation penyertaan peringkat
penyertaan kebangsaan, Jota Joti pengangkat penyertaan peringkat kebangsaan dianugerahkan kepada adik Iman Sarah Radwa binti Muhammad Nur Azmi, 6 efektif. Pelajar seterusnya, penyertaan Viko Gunsens dengan penyertaan di peringkat kebangsaan, bola balik penyertaan di peringkat kebangsaan, Jota Joti penyertaan peringkat kebangsaan. Nilam belum. Dijemput adik Muhammad Adam Farhan bin Muhammad Fazlin, 6 efektif. Seterusnya, penyertaan Gunsens di peringkat kebangsaan, bola balik tempat kedua peringkat daerah, penyertaan peringkat kebangsaan, Jota Joti penyertaan di peringkat kebangsaan, dijemput adik Muhammad Arif Firdaus bin Musbaifana. Arif, mantap Arif. Seterusnya, dengan penyertaan Water Rocket tempat kedua peringkat daerah, Ni anak buah dah ni. tempat keempat peringkat negeri, bola balik tempat ketiga peringkat negeri, tempat ketiga juga dan di peringkat kebangsaan, Jota Joti pengangkat penyertaan di peringkat kebangsaan, dijemput Wilman Rusdan bin Syaharin dan progresif. Penyertaan pertandingan combo tempat ketiga peringkat negeri, bola balik tempat ketiga peringkat daerah, penilaian putri bongsu peringkat kebangsaan, dijemput Nuraimana binti Abdullah dari 6 progresif. Seterusnya, penyertaan recorder dan genderang Johan di peringkat negeri, tempat ke-6 di peringkat kebangsaan, taekwondo Bluetooth peringkat antarabangsa, dijemput adik Muhammad Lukmanul Wafi bin Muhammad Muhairi, 6 progresif. Tanya, power ni. Penerima seterusnya, dengan penyertaan Hot Battle Microbit Silver di peringkat kebangsaan, Festival Nasyid dan Hot tempat ketiga peringkat daerah, Ihtifal Lughawi tempat kelima peringkat daerah, Digital Storytelling Animation penyertaan peringkat kebangsaan, Hot tempat ketiga peringkat daerah, Underwater Robot Challenge penyertaan peringkat kebangsaan, Thank you penyertaan peringkat kebangsaan, Robotic Video 2.0 tempat ketiga kebangsaan, dan Jota Joti pengangkat penyertaan peringkat kebangsaan dianugerahkan kepada Husna Faisara binti Muhammad Afifi dari 5 progresif. Tengah Haji. Terbaik Husna. Ayah ada tak dalam ni? Seterusnya, dengan penyertaan bola balik tempat ketiga peringkat daerah, tempat kelima peringkat negeri, tempat keempat peringkat kebangsaan. Olahraga tempat ketiga acara 100 meter dan 200 meter peringkat daerah, olahraga Johan 4x100 meter peringkat negeri dan tempat kedua 4x200 meter. Penilaian putri bongsu peringkat kebangsaan, dijemput adik Nur Auni Zahra binti Muhammad Arif dari 6 rating. Ni pun olahragawati ni. Seterusnya, penyertaan Hot Battle Microbit Pool Finalist peringkat kebangsaan, Underwater Robot Challenge penyertaan peringkat kebangsaan, Robotic Video 2.0 penyertaan peringkat kebangsaan, Stand Q penyertaan peringkat kebangsaan, dan Jota Joti pengangkat penyertaan peringkat kebangsaan. Dijemput Muhammad Irfan Halish bin
Dijemput Nur Amara Indah binti Muhammad Firdaus 5 Progresi. Penerima seterusnya, penyertaan recorder dan denderang Johan peringkat negeri tempat ke-6 peringkat kebangsaan, penilaian puteri bongsu peringkat kebangsaan, dijemput adik Nur Zahra Amani binti Muhammad Faizal Esri. Penerima seterusnya, dengan penyertaan recorder dan jenderang Johan peringkat negeri tempat ke-6 peringkat kebangsaan, wakil roket tempat ke-2 peringkat daerah, tempat ke-4 peringkat negeri. Bola balik penyertaan peringkat kebangsaan dianugerahkan kepada Muhammad Nur Ryan Hidayat bin Muhammad Nur Isha 6 Progresi. Penerima seterusnya, dengan penyertaan bola balik tempat ke-3 peringkat daerah, recorder dan jenderang Johan di peringkat negeri dan tempat ke-6 peringkat kebangsaan, dijemput Sofiatun Nadia binti Afri dan 6 Progresi. Seterusnya, recorder dan jenderang Johan di peringkat negeri tempat ke-6 peringkat kebangsaan, penyertaan bola baling tempat ke-3 peringkat daerah, bola balik penyertaan peringkat kebangsaan, dijemput Adini Fatia Amani binti Muhammad Fikri dan 6 efektif. Penerima seterusnya, bola baling tempat ke-3 peringkat daerah, bola baling penyertaan peringkat kebangsaan, olahraga Johan 100 meter dan 80 meter lari berpagar peringkat daerah, olahraga tempat ke-2 80 meter lari berpagar dan ke-3 100 meter dan 4 kali 100 meter peringkat negeri. Dijemput Nur Alisha Alia binti Muhammad Azri Zuzali dan 5 Imam. Seterusnya, dengan penyertaan bicara berirama tempat ke-5 peringkat daerah, taekwondo Red 2 peringkat kebangsaan dan Red 2 peringkat antarabangsa, dianugerahkan kepada Wong Shouting dari 4 efektif. Penerima seterusnya, dengan penyertaan bicara berirama tempat ke-5 peringkat daerah, digital storytelling animation penyertaan peringkat kebangsaan, dijemput adik Irdina Kaisara binti Syaiful Azri dari 6 efektif. Dah 2 dah ke? Seterusnya, dengan penyertaan bicara berirama tempat ke-5 peringkat daerah, penilaian puteri bongsu peringkat kebangsaan, dijemput Nur Adriana Nuwairah binti Suhaimi dari 6 rating. Penerima seterusnya, dengan penyertaan bicara berirama tempat ke-5 peringkat daerah dan penilaian puteri bongsu peringkat kebangsaan, dijemput Nur Zahra binti Muhammad Khairul Zahiri dari 6 efektif.
acara dah. Indonesia penyertaan peringkat kebangsaan. Kalam Jama'i tempat kelima peringkat daerah. Penilaian Puteri Bongsu peringkat kebangsaan dijemput Adik Syarifah Amira Jamia binti Said Muhammad Fitri. 5 progresi. Seterusnya dengan penyertaan tilawah Al-Quran tempat kelima peringkat daerah. Bola balik tempat kedua penyertaan daerah dan kebangsaan. Jota Joti pengakar penyertaan peringkat kebangsaan dijemput Adik Muhammad Adam Rizkin bin Rizwan dari Naumi Factory. Seterusnya dengan penyertaan Kalam Jama'i tempat kelima peringkat daerah. Penilaian Puteri Bongsu peringkat kebangsaan dijemput Dia Humaira binti Hafizan dari Naumi Factory. Penerima seterusnya dengan penyertaan Robotic Video 2.0 tempat ketiga peringkat kebangsaan. Stand Tune tempat ketiga peringkat kebangsaan. Jota Joti dengan penyertaan peringkat kebangsaan dijemput Adik Nur Humaira binti Hazra dari 5 Effective. Penerima seterusnya dengan penyertaan rugby tempat ketiga, flag keempat dan kategori Piala Cup tempat ketujuh daripada 45 pasukan di peringkat negeri. Jota Joti pengakar penyertaan di peringkat kebangsaan dijemput Adik Abid Tahir bin Ahmad Halimi dari 6 provinsi. Seterusnya dengan penyertaan rugby tempat ketiga, flag keempat, kategori Piala Cup ketujuh daripada 45 pasukan di peringkat negeri. Penyertaan Jota Joti pengakar di peringkat kebangsaan dijemput Muhammad Khalish Taufik bin Muhammad Nizar Akmal dari 6 progresi. Penerima seterusnya dengan penyertaan rugby tempat ketiga, flag keempat, kategori Piala Cup tempat ketujuh daripada 45 pasukan di peringkat negeri dan Jota Joti pengakar penyertaan di peringkat kebangsaan dijemput Muhammad Raikal Zafri bin Ahmad Faisal dari 6 progresi. Seterusnya dengan penyertaan Robotic Video 2.0 Belum. tempat ketiga Sekarang peringkat sedang berlangsung kebangsaan. anugerah khas Stand Tune co-curriculum. penyertaan peringkat kebangsaan rugby tempat ketiga peringkat kebangsaan tempat ketiga, flag dan keempat kategori Piala Cup dan tempat ketujuh daripada 45 pasukan di peringkat negeri. Jota Joti pengakar penyertaan peringkat kebangsaan dianugerahkan kepada Muhammad Hasim Mikael bin Nizar dari 5 progresi. Seterusnya dengan penyertaan
Robotik Video 2.0 tempat ketiga peringkat kebangsaan, Statue penyertaan peringkat kebangsaan, Jota Joti penyertaan peringkat kebangsaan dijemput adik Nur Syahadah Akilah binti Muhammad Sufian dari 5 ranking. Macam mak embong. Okey. Penerima anugerah terbaik kelab dan persatuan Okey, ni untuk kelab dan persatuan. dengan penyertaan recorder dan genderang Johan peringkat Lepas negeri kelab persatuan, tempat sukan peringkat dan permainan. kebangsaan. Digital storytelling Lepas sukan dan permainan, peringkat kebangsaan. terbaik sukan dan permainan. Lepas tu unit uniform, terbaik unit uniform. Kemudian baru tokoh harapan co-curriculum. Diikuti oleh Nilab dan last sekali terbaik AINS. Okey. Sekarang kat kelab dan persatuan terbaik. Johan peringkat negeri tempat ke-6 peringkat kebangsaan dijemput adik Muhammad Iman bin Salahuddin Ramai lagi. dari Gantung enam banyak. profesi. Belum. Badan uniform belum. Seterusnya, penyertaan recorder dan Ulang balik. genderang Kelab Johan persatuan. peringkat Sekarang negeri sedang berlangsung tempat kelab dan ke-6 persatuan. peringkat kebangsaan. Lepas ni baru sukan Pertandingan permainan. Kongo tempat ketiga peringkat negeri. Lepas tu Dijemput baru adik Nur badan Khairul uniform. Alawi binti Fakhrul Rizwan dari 6 progresi. Penerima seterusnya Lepas ni ada persembahan. dengan penyertaan recorder dan genderang Johan di peringkat negeri dan tempat ke-6 peringkat kebangsaan dijemput Bahan adik talian. Syifa Elvina Zulaikha binti Abdul Rahman dari 6 progresi. Penerima seterusnya Ini ada dengan persembahan. penyertaan bicara berirama tempat ke-5 Nilab. peringkat daerah, recorder dan sekali ya? genderang Johan di peringkat negeri dan Berdua. tempat ke-6 Break. peringkat kebangsaan. Itulah break ni. Pertandingan Kongo tempat ketiga di peringkat negeri dijemput Terus. adik Uzma Break Zilal ya? binti Kamarul Syahrial dari Ada. 6 progresi. Nak tengok Kamarul. Seterusnya, penyertaan recorder dan genderang Johan di peringkat negeri juga tempat ke-6 di peringkat kebangsaan dijemput Maira Kisha binti Muhammad Sudi dari 6 efektif. Seterusnya, dengan penyertaan recorder dan genderang Johan di peringkat negeri tempat ke-6 peringkat kebangsaan dijemput Nur Afifah Atia binti Amirul Aizam dari 6 efektif. Seterusnya, penyertaan recorder dan genderang Johan di peringkat negeri tempat ke-6 peringkat kebangsaan, pertandingan Kongo tempat ketiga peringkat negeri dijemput Nurin Kaisara binti Khalid Jafri dari 6 efektif. Penerima seterusnya dengan penyertaan bicara berirama tempat ke-5 peringkat daerah, penyertaan TikTok infografik hadis 40 Imam Nawawi tempat ke-4 peringkat negeri dianugerahkan kepada adik Muhammad Fudail Wajdi bin Muhammad Yusron dari 4 progresi. Apa ada keluar ke? Ada lagi ni? Ada lagi? Seterusnya, Masih di. penyertaan bicara Masih di. berirama tempat ke-5 peringkat daerah, pertandingan Kongo tempat ke-3 peringkat negeri dijemput Zian Nasuha binti Kamarul Syahrial dari 4 progresi. Nak cakap Kamarul. Lepas ni anak YDP kita. YDP PLBG. Penyertaan bicara berirama tempat ke-5 peringkat daerah dijemput
Dah. Banyak gini. Penyertaan bicara berirama tempat kelima peringkat daerah dijemput Iman Fatila Ulfa binti Muhammad Fazlan dari Ban Efektif. Juga penyertaan bicara berirama tempat kelima peringkat daerah dijemput Muhammad Bilal Khalif bin Muhammad Yasir Namibot Inovatif. Juga bicara berirama tempat kelima peringkat daerah dijemput Muhammad Hairul Zikri bin Abdullah Enam Inovatif. Penyertaan bicara berirama tempat kelima peringkat daerah dijemput Nurul Farisa binti Muhammad Firdaus Enam Efektif. Murid ini juga telah menyertai bola balik tempat ketiga penyertaan daerah dan kebangsaan. Penyertaan bola balik tempat ketiga peringkat daerah, peringkat kebangsaan, bicara berirama tempat kelima peringkat daerah, bicara berirama tempat kelima peringkat daerah dijemput Nur Irgina Imani binti Muhammad Fuad Nam Efektif. Penerima seterusnya juga penyertaan bicara berirama tempat kelima peringkat daerah dijemput Raudah Anisa binti Muhammad Razali Nam Efektif. Penerima seterusnya bicara berirama tempat kelima juga peringkat daerah dijemput Muhammad Hairul Nazrin bin Muhammad Syarul Azmi. Seterusnya penyertaan Finko Gunsen. InsyaAllah saya akan savekan, nanti saya masuk kat YouTube. Dijemput adik Nuha Safia binti Azizul Hakim dari Saya masuk dalam YouTube, nanti saya share link. Tapi bila tu entahlah. Seterusnya juga Ambil masa sikit lah. penyertaan Finko Gunsen di peringkat kebangsaan dijemput Muhammad Firas Rifki bin Nur Azman dari 5 inisiatif. Penyertaan Gunsen, Finko Gunsen Untuk gambar, nanti mak ayah boleh pergi dekat galeri Search Now yang ada dekat Telegram. Nanti cikgu yang jaga gambar akan masuk kubur dalam tu. Boleh pilihlah gambar anak masing-masing. juga penyertaan Finko Gunsen di peringkat kebangsaan dijemput Muhammad Syahmi Arsyad bin Muhammad Safi 5 profesi. Penerima seterusnya dengan penyertaan Mahmudkan Al-Quran dengan pencapaian Johan di peringkat negeri, Johan di peringkat daerah dan penyertaan di peringkat kebangsaan dijemput Ahmad Ziad bin Muhammad Nur dari 5 progresi. Terima kasih diucapkan kepada Guru Besar dan Puan Nur Zaiza atas penyampaian